ada tak tempat yang mana kalau kita nampak orang tu cantik je kan, kita rasa kita boleh tegur dia, cakap, boleh tak saya nak kenal dengan awak, saya rasa awak adalah jodoh saya. Kita nampak orang tu handsome je, kita nak tegur dia, boleh tak saya nak kenal awak lebih lanjut. Ada tak, terbayang tak ada tempat yang macam tu kat dunia ni? Okay, kalau kita tengah cari jodoh lah, terbayang tak ada tempat, wujudnya tempat yang macam tu. Nampak cantik, nampak elok, nampak lelaki yang beriman je, kita nak tegur, kita nak katalah kita minat dekat dia, kita nak kenal lebih lanjut. So macam just imagination, hanya dalam mimpi lah kan. Tapi sebenarnya benda tu mestilah wujud kan. Dekat mana? Dekat portal cari jodoh tiljannah.my. Memang tempat ni tempat orang cari jodoh, platform cari jodoh. Kalau anda register upgrade premium tu, anda akan berpeluang untuk cari jodoh 60 hari. 60 hari tu, setiap hari tu insya-Allah ada orang baru yang masuk. Dan setiap orang baru yang masuk, kita tahu orang masuk portal cari jodoh ni memang orang yang serius nak cari jodoh. Tak payah tanya dah, awak tengah cari jodoh ke? Tak payah. Awak single lagi ke? Tak ada. Memang dia masuk sebab dia tak ada calon yang serius lagi yang dia nak kahwin kan. Dan dia masuk sebab dia nak cari jodoh, dan dia serius lah. Masuk kena bayar kan, bukan free. So dia buat pelik, buang duit dia kalau dia sekadar nak main-main kan. Kena ban dengan admin je kan. Okay, so nak katakan dekat sini kita boleh tengok orang, okey, orang ni menepati cita rasa kita. Kita memang nak yang macam ni, yang apa, tall, dark and handsome kan. So kita boleh tegur dia, memang boleh tegur, tak kisah lelaki ke perempuan. Memang tempat tu untuk orang berkenalan, untuk orang tegur siapa, untuk orang bertakruf kan. So tak ada apa yang pelik. Perempuan mula dulu boleh, lelaki mula dulu boleh. Dan orang tak ingat pun kita kan, tak ada nama kita, tak ada nombor telefon kita. So kalau dia tak layan kita ke, dia kata dia tak nak kita ke, when people say no, we say next kan. Macam kawan saya, dia ada dapat, itulah kalau nak cerita pasal dia, tak tahulah ideal kata ideal kan. Tapi nak katakan dia dah hujung, dia bukan di awal usia muda sangat kan. Dia wanita, dia dekat-dekat 40-an dah. Dia janti jannah, dia bukanlah sesiapa sangat pun kan, orang biasa je. Tapi dia dapat mesej lebih 200 lebih mesej daripada lelaki. So bayangkan kita dapat mesej ramai lah daripada orang ramai, mungkinlah 50 ke 40 ke 60 ke. Kita doa lah kan, daripada 60 tu kita nak cari berapa, nak cari jodoh untuk kita kahwin. Seorang je. Itu orang mesej dia kan. Mungkin ada pula, kalau kita lagi proaktif, kita mesej orang. Saya pun tak tanyalah berapa orang pula dia mesej kan. Tapi nak katakan, kita be proaktif. Tak kisah kita lelaki ke wanita, kita mulakan dulu. Kalau kita tak mulakan dulu, nanti orang lain sejantina kita mulakan dulu, dia yang dapat kan. Dia yang dapat, sebab dia yang pergi dulu. Dan bila kadang-kadang orang dah serius, dia tak nak layan dah orang lain kan. Tapi nak katakan wujudnya platform macam tu. So apa lagi nak malu? Apa orang kata introvert lah, apalah. Introvert apanya kat sini? Kita copy paste je ayat daripada ChatGPT ke apa, berkenalan, tanya idea apa semua, send je kan. Send je, copy paste, send je. Dan kita daripada situ kita boleh mulalah kita punya langkah kita kan. Langkah pertama kita, at least kita buat benda yang macam ada hasil, nampak pergerakan, nampak hasil je sedikit kan, dah mula bergerak menghampiri kita punya matlamat tu. So wujudnya platform macam ni kan. Kalau malu-malu pun boleh dapat jodoh. Kadang-kadang orang malu-malu ni kerja elok, kerja dekat sekolah, kerja dekat mana-mana lah kan. Confident, kita patut ada confident lah kan, jadi ketua. Tapi buat cari jodoh ramai malu. Ramai kat situ, ramai kat sini. Yang bukan tak malu, yang confident pun ramai, yang tak confident pun ada kan. Tapi bukanlah dia ni pemalu adalah satu benda negatif untuk dia orang. Tapi dalam kehidupan sebenarnya, dia orang kerja dekat luar tu, dia orang sangat confident dengan kerja dia orang. Cuma buat jodoh ni mungkin adalah orang yang ni kan. Dan dia orang ramai berkumpul kat sini. Inilah peluang untuk anda kenal orang-orang yang anda nak kan, anda suka kan, anda banyak pilihan dekat sini. And okay, so ambil pilihan yang bijak hari ni. Luangkan masa sedikit, register dekat tiljannah.my. Tak cuba, tak tahu kan. Takut menyesal sebab cuba lambat. Okay, apa kata cuba, kita orang pada money back guarantee kan. So tengoklah terma dan syarat dan claim money back guarantee kalau anda rasa anda layak.